Gunung Jerai yang kini menjadi mercu tanda negeri Kedah dipercayai dahulunya merupakan sebuah pulau terpencil di tengah lautan tinggi purba. Gunung ini terletak di sempadan Yan dan Kuala Muda dengan ketinggian 1,217 meter menghadap Selat Melaka. Sekitar 5,000 hingga 6,000 tahun lalu, paras laut jauh lebih tinggi dan seluruh kawasan Kedah sekarang ditenggelami air. Pada waktu itu, Gunung Jerai berdiri sebagai pulau tunggal, dijadikan panduan pelayaran oleh pedagang dari India dan China. Kawasan di sekitar kaki Gunung Jerai menjadi antara lokasi awal peradaban Kedah tua termasuk tapak lembah bujang. Para pelaut zaman dahulu percaya bahawa Gunung Jerai adalah penanda arah selamat untuk berlabuh dan berdagang. Terdapat kisah mengatakan seorang pendeta Hindu pernah bertapa di puncak gunung ini dan diberi kuasa gaib. Di lereng gunung, terdapat batu berbentuk kapal yang dipercayai milik kapal makhluk gaib yang dikutuk menjadi batu. Kajian geologi moden mengesahkan Gunung Jerai pernah menjadi pulau batu kuarsa yang terbentuk lebih 500 juta tahun lalu. Disebabkan kedudukannya yang unik, flora dan fauna Gunung Jerai memiliki spesies tersendiri yang tidak terdapat di kawasan sekitarnya. Orang tempatan menganggap Gunung Jerai sebagai gunung keramat yang menyimpan banyak rahsia gaib dan spiritual. Gunung Jerai bukan sekadar gunung tetapi ia adalah bukti sejarah purba, mitos Melayu dan saksi perubahan bumi selama jutaan tahun. Pernah jejak kaki ke Gunung Jerai? Atau dengar kisah aneh dari orang tua? Kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa like, subscribe.